rasa tekanan bawah perut, rasa pedih, rasa tak selesa lah. Sebenarnya kan, ramai lelaki tau tak sedar yang dia ada masalah prostat. Sebenarnya tanda-tanda tu senang je nampak sebenarnya. Yang pertama, kerap bangun waktu malam, waktu tidur. Bukan sekali, 2-3 kali, kadang-kadang tu 4-5 kali pun ada. Yang kedua, kencing tersekat-sekat. Walaupun dah berdiri lama, tapi rasa tak puas. Yang ketiga, duduk lama-lama, bawah perut, rasa pedih, rasa tak selesa lah. Yang keempat, anda bila tak puas, dah kencing 10 minit, nak kencing lagi. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal prostat membengkak. Jadi jangan tunggu lama, sebab kalau tunggu lama, dia akan jadi lagi teruk. Dapatkanlah Beta-Lahevan yang bantu lancarkan urin dan juga akan mengurangkan tekanan daripada perut anda. Jadi dapatkan segera Beta-Lahevan. Okey? Jaga diri, jaga kesihatan kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi nak jaga?